Inilah 7 game peringkat kumpulan Piala Dunia yang korang wajib tengok. Apa benda ni weh? Yes, kawan-kawan sekalian, dah tiba masanya 4 tahun sekali 48 pasukan 104 game dan beratus MC akan dijual untuk satu matlamat menjulang Piala Dunia 2026. Untuk abang memang nostalgic lah kerana aku mula layan bola sepak ketika World Cup tahun 1994. Ngam-ngam USA juga tuan rumah. Kira full circle lah. Bayangkan masa tu Ronaldo botak hanya berumur 18 tahun. So untuk BBNU nak menjinakkan diri layan bola, inilah masa yang paling sesuai untuk mengenali para pemain dan juga cara permainan bola sepak. Tapi tak mungkin kot korang nak layan semua 104 game, terutamanya group stage. Jangan risau, abang tolong korang pilih 7 game peringkat kumpulan yang confirm panas. Yang pertama, Group A, Mexico lawan South Africa, Jumaat 12 Jun jam 3 pagi. Ini game pembuka kot, wajib tengok. Dan fun fact, ini juga game pembuka 16 tahun lalu kat Piala Dunia 2010. Masa tu Shabalala menjaringkan gol ikonik yang membuka tirai kejohanan di Afrika Selatan. Seterusnya Group C, Brazil lawan Morocco, Ahad 14 Jun jam 6 pagi. Juara dunia 5 kali, harap datang dengan sambal bukan sambal. Lawan juara AFCON 2026. Confirm guys, game yang sengit dan perlawanan ini kebarangkalian tinggi akan menentukan siapa juara kumpulan C. Next, Group F, Belanda lawan Japan, Isnin 15 Jun jam 4 pagi. Ini mungkin perlawanan yang paling taktikal peringkat kumpulan. Pengalaman fizikal dan pressing Dutch menentang kelajuan dan disiplin Samurai Blue. Confirm sedap. Seterusnya, antara semua game group stage, rasanya inilah yang semua orang nak tengok. Group L, England lawan Croatia, Khamis 18 Jun jam 4 pagi. Inilah peluang Three Lions membalas dendam kepada Croatia untuk kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2018. Seterusnya, France lawan Norway, Group I, Sabtu 27 Jun jam 3 pagi. Ni tak perlu cakap banyak. Mbappe lawan Haaland. Dua missing goal generasi moden, tapi pasukan siapa yang lebih padu? Next, Uruguay lawan Spanyol, Group H, Sabtu 27 Jun jam 8 pagi. Orang putih cakap grit versus tiki-taka. Adakah Marcelo Bielsa boleh upset antara pasukan favourite ke Piala Dunia ni? Kita sama-sama saksikan. Dan last kali, game ke-7 peringkat kumpulan yang korang wajib tengok, Portugal lawan Colombia. Group K, Ahad 28 Jun 7.30 pagi. Portugal antara pasukan paling balance dalam Piala Dunia ini menentang pengalaman dan kreativiti Colombia. Tapi abang kasih spoiler lah, Portugal confirm menang. Ronaldo skor 2 biji. Itulah sekali lagi 7 game yang semua orang wajib layan untuk group stage Piala Dunia 2026. Adakah abang tertinggal apa-apa game yang lebih menarik? Jangan malu tinggalkan komen, like dan share video ini. Apa benda ni weh?